Hari ni kita akan main game apa entah. Game ni 2014. Dan aku sebenarnya dah 2014 dah main game Roblox ni dulu. Channel. Sekarang aku akan balik ke 2014 zaman aku main game Roblox. Kepala ni aku dapat dari mana? Nak cari kepala lain lah. Sebenarnya aku nak cari kepala lain lah. Tapi yang ni tak ada kepala. Macam mana nak ni? Lah, big head. Big head dekat rambut punya. Aku cari rambut ke? Aku akan cari avatar Roblox ke. Yang ni duit aku masih lagi 59 8 Robux. Kita nak habiskan 500 Robux. Beli satu ni iron bucket je. Dah berapa Robux dah? 700 Robux. Siapa yang boleh beli 700 Robux? Bagi aku. Bucket. Wih, macam best je ni. Kan guys? Best tak? Best tak? Kita try Best ke tak guys? Komen. Best Okay, kita akan beli. Bye. Aku akan bayar. Kalau korang yang kat sini dah subscribe, kata hashtag pro player. Avatar. Dan mu. Big head ni. Wih. Wah, kat atas kepala. Tak payah pakai big head. Tapi beli mahal tu. Pakai Walaupun tak nampak. Saya ingatkan dia besar. Kenapa aku beli le? Mr. Robot. Mr. Robot ni tak payah beli. Sebab aku bukannya kreator dekat Roblox pun gila. Aku rasa nak beli satu something yang 300 lah. Aku bau je nak beli tak yalah. Sebenarnya aku malas lah nak voice chat guys. Aku malas nak pakai voice chat. Kenapa tak ada yang ni Tak ada yang... ini baru betul man. Kita belilah. Kalau tak beli rugi. Lagi apa guys? Lagi. Alah, bau je nak beli Leo ni. Tak apalah. Kita pakai avatar. Guys. Let's go guys. Tahu guys? Guys tahu avatar Roblox yang dah lama. Dan aku akan pakai avatar guys. Dan baju guys tak jumpa-jumpa. Seluar guys tak jumpa-jumpa. Aku macam main fish. Aku baru je habiskan 5 Robux. Korang tahu. Mantap. Kita beli je. Share no. Bacon hair. Pal hair.
Kau nak tahu tak guys? Ini Pearlhead ni free tau. Apa dia mahal sekarang? Aku nak cari apa lagi doh? Tak jumpa-jumpa tau. Tak jumpa-jumpa. Aku cari lagi jap. Lepas tu kita boleh main dengan bebas. Robling, jom beli. Kita beli yang Roblox. Dan Roblox ni aku simpan lah. Membazir kau. Tahu tak? Membazir. Kalau buang-buang barang. Ya aku dulu pernah membazir. Mantap. Baju gas dulu. Pakai baju gas lah. Aku nak ganti. Dan mana Roblox, logo Roblox tu? Dan kita pakai logo Roblox. Nampak Roblox semua. Nampak suara tak ada. Pakai ya suara ni. Nampak macam cantik sikit kan? Ni semuanya logo Roblox tu semua. Korang suka tak avatar ni? Suka sila komen. Kalau suka sila komen. Nak ganti lah kepala. Mana nak ganti kepala? Putih. Dan jadilah guys. Dan aku tak nak kepala putih. So aku nak kuning. Woi. Wait a minute. Kuning. Dan berubah jadi kuning. So tu je. Dan aku nak main game apa ni guys? Main game apa deh? Kita main game apa? Main game. Ada break-even ke? Rasaannya tak ada break-even guys. Tak ada. Kita main natural disaster survival game buatan Stickman Nukril. Stick Master apa entah aku pun tak ingat dah nama dia. Dan game ni join 2007. Launcher game natural disaster survival. Siapa yang pernah main natural disaster survival? Komen. Okay. Dan stick apa entah stick apa. Weh deh. Kembali lagi dengan noob dan banyak robak. Ini dah main game Roblox ni. Dan aku dah tahu dah cara nak main Brawl Disaster. Ada Blunderman. Aduh, Blunderman ni jadi hacker lah pula. Dia jadi hacker dalam game 2014. Macam mana boleh jadi hacker tu? Tak tahu cara nak jadi hacker. Tahulah aku 2006 mestilah aku admin. Tak nampak. Tak nampak kan guys? Natural disaster biasalah macam ni. Kalau korang tengoklah natural disaster sekarang. Ini Blunderman ni nak jadi hacker ke? Ulah-ulah hacker ni. Ya Allah Blunderman. Blunderman. Sebaik dah sekarang 2025
tertua di dunia. Copyright tidak diam. Bising. Lagu dia memang buat aku nyampah lah. Sebab takut copyright. Copyright tu apa? Bye untuk mencarut. Okay. Roblox ni. Dulu janganlah dia tak nama yang tak betul. Tak nama tu yang elok lah sikit. Nama pertamanya adalah Go. Go apa? Go kata-kata gas kasar. Kasar tau. Tak boleh bagi tahu. Rahsia. Nak dapat tips ni pun dekat mana dah. Bila ada tips dulu. Tapi dah Bluderman. Siapa setuju aku cari akun Bluderman. Tapi kan Roblox ni nak datang mana weh? Roblox ni datang mana? Nanti email Roblox ada bagi tahu. Kita main lah. Asyik baik aku main game ni. Game je tak ada game lain ke? Asyik. Wih, nak tak kita try Roblox ni? Tapi leadernya David Baszucki. What the Bluderman-nya David Baszucki. Duh. Kata Roblox tu macam mana? Kalau orang tahu David Baszucki. Kenapa kena letak nama betul? Kenapa tak letak nama Roblox je? Entahlah aku ni kena account delete dulu. Entah kenapa. Bila nak masuk ni? Black screen je. Baik Roblox. Kenapa black screen je? Masuk pun. Dah kenapa tempat laut je? Roblox tak tahu lah. Roblox kau ada sistem Roblox. Sebab tu lah. Roblox City. David Baszucki. 1 Dev 3. 1 Dev 3. Kata-kata apa tu? Aku tak kasih dia. Soalnya ada sendiri. Dan ada ikut dia. Aku ni ikut aku. Takut. Cepat. Lembar. Macam ni lah dulu. Roblox DW ya. Tak boleh. Kalau siapa nak tengok tu tak boleh masuk je. Nak masuk lambat. Kau boleh tengoklah dekat channel aku. Aku main ni betul-betul lah. 2014. Tapi janganlah tengok. Memang video ni aku rasa video ni aku akan apa entah. Nanti aku akan 2025 nanti aku post video ni. Okay. Ini aku dekat 2014 betul-betul. Orang tengok 2025. Maksudnya game ni game roleplay lah. Roleplay. Apa betul roleplay? Tapi gelap tu. Korang boleh tengok lah avatar aku bila 2014. Sekarang dah tak ada dah. Sebab asyik kena ban. Aku rasa aku ni akan tewas lah. Di 2015. Lepas tu buat akun 2015. Pas 2020
2015. Lepas tu ban 2016. Lepas tu 2016 buat akun baru 2017. Lepas tu buat akun baru lagi. Beribu-ribu akun lah aku buat. Apa gitu. Dan aku rasa video kita sampai sini. Nah, korang boleh tengok lah logo Roblox ni. Tadi 1, 2, 3. Kena ban lah dengan YouTube ni, copyright. Okay, aku rasa video kita sampai sini. Dah lah guys, aku nak tengok TV lah. Penat Okay, penat